Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Melo Cinta Mani binti Muhammad Hamilat, pelajar dari institusi ilmu yang teguh di atas wahyu dan intelektualisme. Sekolah Menengah Agama Mahat Al-Masyhur Al-Islami, tapak lahirnya generasi Madani yang bersedia menjadi agen perubahan. Hari ini, saya tampil bukan sekadar sebagai pembicara, tetapi sebagai penyampai suara perubahan. Mengangkat sebuah karya yang tidak hanya membuka mata, bahkan menggunggah minda dan menyentuh nurani. Seni berfikir yang hilang. Mahakarya pemikir profilik dan pemegang obor wancana Islam dan kontemporari, Ustaz Hasrizal Abu Jamil, nama yang tidak asing dalam gelanggang dakwah, penulisan dan pendidikan ummah, diterbitkan oleh Imam Publication dan mempunyai halaman sebanyak 262. Naskah ini tampil sebagai satu bentuk kebangkitan, bukan dengan teriakan, tetapi dengan pencerahan. Dalam seni berfikir yang hilang, Ustaz Hasrizal tidak menulis dari menara gading, tetapi dari medan pengalaman dan pemerhatian dari pencari ilmu sepanjang hayat. Beliau membongkar satu realiti yang menyedihkan, bahawa masyarakat kini hidup dalam ilusi intelek, petah berbicara tetapi lemah berfikir, gairah berhujah tetapi tandus hikmah. Antara yang dipatut penting yang dibicarakan ialah bagaimana masyarakat telah terperangkap dalam emosionalisme, iaitu kecenderungan untuk bertindak berdasarkan sentimen semata-mata tanpa proses penilaian yang rasional. Dunia hari ini sedang ditimpa bencana yang halus, bencana pemikiran segera. Dalam ledakan teknologi, ramai memilih jalan yang pintas tanpa membaca tajuk atau isi, membuat kesimpulan tanpa kajian. Wahai pecinta ilmu, dalam dunia yang sedang bergolak, dikelilingi dengan aras maklumat yang tidak terhenti, seni berfikir yang hilang hadir sebagai cahaya yang menerangi kita, memberi arah dalam kegelapan. Kita berada di ambang generasi Madani, sebuah generasi yang tidak hanya berilmu tetapi beradab, berfikir dengan hati yang bersih dan akal yang tajam. Jadi, marilah kita mengembalikan semula seni berfikir yang hilang untuk membina sebuah generasi yang bukan hanya maju tetapi mulia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.